Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kami berada di KLA 2 sempena program Simfoni Warisan Kenyallan FBM. Bermula Daripada hari ni 28 Ogos hari Jumaat sampai hari Ahad nanti 31 Ogos. Ya, betul. So kalau korang nak tahu kita pergi mana, jom ikut kita orang. Let's go! Let's go! Hai. Sekarang ni kita ada dekat kampus Samarahan 2. Ya, semua orang tengah ambil gambar. Kita sekarang berada dekat UiTM Sarawak, kampus Samarahan 2. Kat dalam ni kita ada library lah. Cuma konsep library kat sini dia beza sikit, lebih pada open concept. Kalau tengok, library dia tak besar sangat sebab student kat sini pun dalam 1,800 orang. So staff kat sini pun sikit, student dia pun sikit. Jadi konsep dia amat selesa kat sini. Okay, yang paling best kat sini, dia punya artwork dipamerkan kat sini. Macam contoh ni artwork yang dibuat oleh fakulti dekat UiTM ni lah. UiTM. Kat sini semua ada foto-foto gambar yang telah dicetak dan dipamerkan mengikut abjad ni. Daripada zaman penubuhan kampus ni sampai aktiviti-aktiviti sejarah-sejarah kampus negeri Sarawak kat sini. Kalau boleh tengok artwork dia memang menarik lah. Walaupun dia hitam putih, dia memang sangat berseni. Okey, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, saya Puan Nur Afika Abdullah, Timbalan Ketua Pustakawan bagi Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Sarawak. So, pada hari ini kita berada di kampus Samarahan 2 yang menempatkan koleksi Galeri Islam Nusantara yang merupakan salah satu tarikan kepada pengunjung di perpustakaan. Di dalam Galeri Islam Nusantara ini kita menempatkan koleksi-koleksi salah silah, sejarah Sarawak dan koleksi manuskrip peribadi Al-Quran. Selain itu kita juga menyimpan artifak-artifak kepada pengunjung-pengunjung perpustakaan. So bolehlah melihat sendiri sejarah awal negeri Sarawak yang ini merupakan koleksi kajian daripada pensyarah-pensyarah UiTM yang diketuai oleh mantan rektor Profesor Dr. Jamil Haji Amali beserta penyelidik yang lain. Semoga yang datang ke sini boleh melihat sendiri dan menjadikan tempat ini sebagai rujukan penyelidikan untuk masa akan datang. FBM! Kami sampai dua! Hai, Assalamualaikum Puan Mai. Salam. Okay, saya nak tanyalah untuk hari ni kan kita ada dekat program kat Sarawak kan. So macam mana hari ni? Hari Puan flight macam mana? Okey, Alhamdulillah hari ni kita berada di Kampung Tembirat, Asajaya, iaitu salah sebuah daerah di Kota Samarahan. Dan saya sangat happy lah sebenarnya sebab saya telah berjaya membawa 38 orang staf pentadbiran datang ke kampung Asajaya. Bukan saja datang ke Sarawak tapi berjaya sampai di satu kampung di daerah Asajaya. So tujuan saya bawa semua staf pentadbiran ni dan tujuan kita berada di sini adalah sebenarnya untuk menjalankan satu program komuniti. Kita bekerjasama dengan UiTM Cawangan Sarawak untuk membawa masyarakat daripada Tembirat. Mereka ni, untuk pengetahuan semua, kebanyakan masyarakat dekat sini, penduduk-penduduk sini merupakan peniaga-peniaga kecil. Diorang banyak menghasilkan produk-produk sendiri. So kita nak bantu mereka sebenarnya supaya mereka dapat sedikit pengetahuan macam mana untuk mempromosikan produk, macam mana nak pasarkan produk menggunakan platform digital. And then kita juga bagi sedikit pendedahan kepada mereka tentang food safety. Macam mana nak jaga keselamatan produk-produk yang mereka hasilkan lah. Kira sekarang mereka tak didahkanlah dengan benda-benda yang macam tu? Secara formal atau secara rasminya tidak, tetapi mungkin secara tidak langsung mereka belajar sendirilah.
sekarang ni kita dah berada di Terminal Taman Negara Bako. Kita perkenalkan, ini kita punya guide Cik Sabariman. Assalamualaikum. Dan Cik PE Cik PE. Okey, saya akan bagi kat Cik Sabariman untuk bagi taklimat sedikit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Puan, saya Sabariman bin Hassan. Memang orang kampung. Kampung Bako ni kawasan orang Melayu lah. Memang 100% orang Melayu. Jadi lepas ni kita akan bagi kepada 2 trail. Satu trail tu yang saya kira mudah. Tapi So trail ni dijangka berapa lama ni? ni dalam 2 jam habis tu. Kita pukul berapa ni? 9, pukul 10, pukul 11 kita dah sampai sini lah. Kita naik sana, turun sini balik untuk makan hari lah. Pukul 11. Okay Alia, sekarang kita kat mana? Okay, sekarang kita ada dekat hotel The Waterfront Hotel kat Kuala Kuching ni. Okay. Kita pakai macam ni, cantik-cantik macam ni sebab apa? Ada apa malam ni? Of course lah. Malam ni kita ada dinner dekat hotel ni. So sempena dinner yang program kita ni lah FBM Cultural Night. Tema kita malam ni. Okay, kalau korang nak tahu apa lagi kita buat, jom ikut kita orang esok. Bye! Peluk tangan kiri, jangan hamba jangan, jangan hamba lupa dilupakan. Tilik tenung, ngabang lama ditenung, tenung Okay guys. Okay, ini nama dia Puan Syuhada. Okay. Kenapa tak hari ni? Ya Allah, sangat-sangat seronok, teruja semua je. Apa yang paling seronok? Paling seronok kita pergi Borneo, pergi ni, apa? Yang pagi tadi tu. Paku. Okay. Kita ada 2 trail. Trail yang biasa dengan trail yang moderate. Kenapa awak pilih untuk trail yang biasa? Sebab yang biasa tu pun mencabar juga tau, kalau ikutkan. Tapi seronok sangat. Tangan kanan, jalan peluk tangan kiri, sebulan bersama, jalan abang makan bersama. Bukan hamba nak sebarang tumpang kasih. Okay. Sekarang ni kita bersama dengan Dekan Fakulti Pengurusan Perniagaan iaitu Profesor Teknologis Dr. Syafina Haji Ismail. Okay, Prof. Ni soalan pertama daripada saya lah. Prof pernah datang Sarawak tak sebelum ni? Pernah. Okay. Apa pendapat Prof tentang Sarawak ni? Oh, Sarawak satu negeri yang penuh dengan budaya yang unik. Masyarakat dia pun sangat ramah tamah dan bagi saya Sarawak ni adalah salah satu negeri yang maju lah bagi saya. So seronok lah kan kat Sarawak ni kan? Okay. Ni untuk macam last soalan, soalan kedua. Macam Prof sedia maklum, kita bawa ke program ni hampir keseluruhan staf pentadbiran FPM kan.
Okay, apa yang Prof macam harapkan lah dekat staff-staff pentadbiran dalam program ni lah? Okey, melalui program ni sebenarnya saya nak staf pentadbiran lebih terdedah kepada pelbagai aktiviti. Jadi bila mereka keluar, jadi mereka mendapat exposure kan, melihat di tempat orang dan belajar benda-benda baru dan akan dibawa pulang untuk di apply di tempat di sanalah di Selangor. Itu yang saya harapkan. Oh, bagus objektif tu.